Pasaran saham US literally tengah hancur sekarang. Dia baru je jatuh 10% dalam masa sehari. Dan kiri kanan aku, saham US tengah rugi. And ni bau-bau macam kita nak masuk bear market, aka market crash. Ini terima kasih pada seorang saja, iaitu Donald J. Trump. Now, kalau kau jenis yang tak invest, okay, kau maybe tak akan peduli pasal news ni. Tapi untuk orang yang macam aku dan orang-orang lain juga dekat luar sana yang suka invest dalam pasaran saham US, kita orang ada satu benda je nak cakap. Big yikes. Tapi hari ni aku bukan nak sembang dengan kau pasal sebab-sebab kenapa pasaran saham US tengah rugi sekarang. I mean, semua orang tahu sebab tarikh daripada Donald Trump. So instead, hari ni apa yang aku nak buat adalah aku nak layoutkan dengan korang pasal plan-plan aku dan strategi-strategi aku untuk hadap market crash yang mungkin akan berlaku di tahun 2025 ni. And kau tahulah aku ni macam mana. Aku suka cakap berdasarkan pengalaman aku sendiri. And of course, ni aku ambil tips-tips aku sendiri daripada market crash yang berlaku pada 2020 dulu. COVID crash dululah. So, kalau kau nak follow, kau boleh follow. Kalau kau tak nak follow, tak apa. Tapi aku recommend untuk kau buat jugalah at least some of trick yang aku ada ni. Alright? So, kita start dengan trick yang pertama dulu. Sangat-sangat easy, sangat-sangat senang. Iaitu, jangan baca news masa market crash. Jangan buka news, okay? Jangan klik news, jangan buat apa-apa pun dengan news. Sebab macam kau tahu, news ni tak akan relevan masa market tengah crash. Sebab news ni, nature dia satu je. Dia nak buat kau klik news tu dan baca news tu dan rasa takut. Sebab tu, title-title yang dia letak sangat-sangat ekstrim dan tak menggambarkan situasi sekarang. Contohnya macam ni, macam ni, macam ni. Now, kalau kau baca news-news yang ada tajuk ekstrim macam ni, lagi-lagi masa portfolio kau tengah merah, dia akan 100% kacau kau mentally. Dia akan kacau kau punya daya untuk buat keputusan yang rasional. Sebabnya, news-news macam ni biasanya lah dia akan gambarkan yang market crash ni akan jadi lagi teruk. So, kau akan rasa panik bila kau baca yang market crash akan jadi lagi teruk. Sebab kau takut kau akan lagi rugi. Kau akan rasa all the time kau nak jual saham tu. When in reality, kalau kau jual saham kau masa market tengah crash, kau akan jual at the worst possible time. Ingat, okay, kata-kata paling basic dalam investing. Buy low, sell high. Bukan buy high, sell low. Okay? Pegang kata-kata tu. So, apa yang aku recommend lah untuk kau buat kalau kau rasa panik ni, just take a few step back. Ingat balik kau punya investment horizon. Lama mana lagi kau nak cash out kan duit tu? Lagi 20-30 tahun in the future, betul tak? So, buat apa nak takut setakat bulan ni kau hilang 10%? Buhu. Okay, zoom out sajalah kau punya graph tu. Tengok banyak mana dia jatuh. Oh, senonit aja. So, nak buat apa takut setakat 10% crash? Dia akan recover balik in the long run. And market US ni, kalau kau tak tahulah, dia pernah crash lagi teruk daripada ni. Masa 2008 punya financial crisis, dia jatuh lebih 63%. Lebih separuh daripada harga asal dia. And masa COVID crash dulu, 40% dia crash. Okay? Tapi, every time, dia always bounce balik ke atas. Dan dia bounce balik ni, dia akan bounce balik lagi tinggi daripada harga sebelum dia crash. Okay? Masa 2008 dulu, dia rebound balik 124%. Masa COVID dulu, 105%. Dia bounce balik. So ingat, market crash akan berlaku dan akan berlalu sekejap saja. Dan kau akan recover balik duit tu. Dia akan bounce balik every time. Dan cakap pasal bounce ni kan, sebenarnya ada satu lagi trick yang kau boleh buat sebelum market crash berlaku untuk kau pastikan kau dapat memaksimalkan return kau lepas market crash. Okay? Iaitu untuk simpan peluru banyak-banyak supaya kau boleh inject dalam pasaran saham tu bila market crash. Okay? Peluru ni bukan peluru yang betul lah, obviously. Dia adalah duit lebihan yang kau ada yang kau simpan dekat tepi untuk kau beli saham masa harga dia tengah diskaun. Trick ni kau jangan salah faham, dia bukan trick yang baru sebab almost semua investor dekat luar sana ada peluru dalam poket diorang untuk diorang inject masa harga saham tengah murah. Tapi obviously, diorang tak panggil peluru lah. Okay? Diorang panggil cash reserve. Dan cash reserve ni, diorang simpan dekat dua tempat saja. Satu dekat money market fund, tempat yang ultra low risk, okay, and boleh bagi decent return juga dalam 3 ke 4%. Contoh yang aku boleh bagi macam Versa Cash atau Versa Cash I, itu tempat money market fund lah. Dan tempat kedua pula yang diorang simpan adalah dekat emas. Dan emas ni diorang refer sebagai safe haven. Sebab emas ni dia ada counter relationship dengan saham. Bila saja saham turun, okay, harga emas biasanya akan naik lah. Okay, tapi relationship ni tak perfect. Kadang-kadang dia follow,
kadang-kadang dia tak follow. Tapi apa yang akan berlaku biasanya lah adalah bila harga saham tu jatuh, pelabur akan lagi dan pergi beli emas. Okay, increasing the demand pada emas and lonjakkan harga dia lah. Faham? So, kalau kau asingkan dalam 10% ke 15% sajalah daripada duit investment kau setiap bulan dan kau masukkan dalam emas, biasanya kau akan ada amount yang cukup, peluru yang cukup untuk kau inject bila market crash. Dan bila market crash, kau tahu harga akan jadi murah dan dia akan bounce balik eventually. Dan bila dia bounce, kau akan untung mentang-mentang dekat situ. And bounce ni, macam kau tahu, dia tak akan stop dekat harga sebelum dia crash saja. Obviously, dia akan bounce lagi tinggi daripada tu dan kau akan untung 2 kali ganda. Aku panggil benda ni sebagai tactical asset relocation. Dan satu benda yang aku boleh gambarkan dekat kau macam ni lah. Okay? Contohnya kau beli emas sebelum crash, pre-crash, RM3,000 worth of emas. Dan bila saja market crash berlaku, nilai emas kau naik sebanyak 15%. So kau dah ada RM3,450 worth of emas. Dekat situ pun kau memang dah untung. Tapi apa yang kau boleh buat pula untuk lagi untung adalah untuk jual emas kau tu dan guna modal tu dan inject ke dalam saham yang tengah crash. Okay? Harga saham jatuh. So kau belilah pada harga diskaun. Dan bila saja saham tu bounce back kepada harga asal dia sebelum dia jatuh, sebab kita tahu harga saham always bounce back, kau dah untung mentang-mentang harga tu 10%. Dan kalau dia bounce back lagi tinggi daripada harga asal tu, kau akan lagi untung. So potentially, duit yang kau letak RM3,000 asalnya dalam emas tu boleh jadi up to RM4,000 lebih just sebab kau ambil advantage dengan beli emas saja. Tapi apa pun, untuk kau ada peluru atau duit lebihan lah yang on standby 24 jam supaya kau dapat inject bila market crash berlaku adalah sangat-sangat penting. Sebabnya kau tak nak miss the best buying opportunity yang kau boleh buat. Sebab tu, aku selalu cakap untuk simpan duit kau dekat tempat yang liquid supaya kau boleh keluarkan bila-bila. Satu contoh, tempat yang aku rasa terbaik untuk kau simpan duit sekarang adalah dekat app Versa. Under dua fund dia ada, iaitu Versa Cash dan juga Versa Cash I. Sebab dua fund ni aku rasa bagi pulangan yang agak nice lah, iaitu 3.79% dan 3.45%. And pulangan ni kau boleh dapat almost every day and kau boleh withdraw bila-bila masa tanpa kena sebarang fee. Tapi kalau kau rasa kau tak nak simpan dalam Versa Cash ni sebab kau rasa pulangan dia dalam 3 ke 4% saja, sikit sangat, tak ada masalah sebab ada satu lagi fund dekat Versa ni yang agak bagus, iaitu fund Versa Gold. Macam aku cakap tadi, emas, okay, dia ada counter relationship dengan saham. And sekarang market tengah crash, that's why Versa Gold ni tempat yang bagus untuk kau simpan sebab dia bagi pulangan 29.11%. Gila tinggi lah. Dan kalau kau simpan daripada bulan Januari lepas pun, kau boleh dapat sekitar 16.53%. So dia adalah tempat yang perfect untuk kau consider simpan duit kau masa market tengah crash ni. Yang bestnya juga, fund Versa Gold ni adalah salah satu fund yang halal dalam Versa sebab dia invest dalam dana tracker emas yang patuh syariah. Dan bila saja kau invest dalam fund Versa Gold ni and kau buat auto debit, kau boleh at the same time bagi boost pada Versa Cash dan Versa Cash I kau up to 0.3%. So, kalau kau ada duit dalam Versa Cash kau sekarang, tapi at the same time kau buat juga auto debit untuk Versa Gold ni setiap bulan, dan booster ni akan apply dekat kau and dia akan jadikan pulangan dekat Versa Cash kau daripada 3.79% jadi 4.09%. Jadi, kalau kau memang plan untuk invest duit kau bulan-bulan dalam emas, aku recommend untuk kau buat fund Versa Gold ni, pergi dekat section quest dalam app Versa kau, cari Golden Habit Quest dan tekan join now. Syarat-syarat ada dekat sana semua, just follow je flow yang Versa dah bagi dekat kau. And of course, kalau kau dekat situ, kau boleh check it out juga quest-quest yang lain dekat situ. Contohnya macam Super Invest Quest yang boleh bagi booster sampai 4.5%. Explore saja apa yang kau boleh buat dekat Versa Quest. Okay? So, kalau kau berminat nak simpan duit dalam Versa, kau boleh join guna kod aku VERSAY, VERSAAY, and kau boleh dapat RM10 percuma kalau kau simpan RM100 yang pertama. Ada banyak guide dalam channel aku pasal Versa. Kau boleh tengok bila-bila masa saja kau free. Okay guys, that's it for this video. Aku harapkan kau dah prepare untuk market crash yang mungkin akan berlaku 2025 ni. Of course, aku tak tahu akan berlaku ke tak. Tapi aku rasa macam akan berlaku. Aku rasa macam tak juga. Tapi tengoklah macam mana. Apa pun, sediakan peluru yang cukup untuk kau beli saham pada harga yang diskaun kau. Alright, so itu saja untuk video ni. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe kalau kau suka video ni. Bantu aku capai 100k subscriber tahun ni. Thank you for watching and I'll see you in the next video.